Hello gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel AE Vlog. Sekarang kita berada di segmen, apa nama segmen aku letak ni? Segmen apa? Ya, aku lupa. Okey, kembali lagi kita di channel. Aku baru namakan benda ni semalam. Stop it. Get some help. Tapi aku dah lupa. Segmen hantar barang lah. Kita nak pergi buat job hantar barang. Apa nama? From pick up to delivery. Baik lah aku punya nama. Aku bagi nama segmen ni memang mantap. From pick up to delivery. Tapi panjang. What the fuck? Apa kata kalau aku pendekkan sikit, dia jadi FPTD. FPTD. From pick up to delivery. Okay, kenapa aku bagi nama segmen ni? Sebab aku rasa kat konten aku dah banyak dah. Aku buat konten berkenaan tentang job hantar barang ni. Jadi untuk hari ni jam 5 pagi aku nak pergi Senawang dan aku nak ambil barang bawa balik Keluang to Senawang. Jadi sekarang aku berada di Keluang. Keluang ke Senawang ni dia lebih kurang dalam 3 jam lah. Kita keluar pukul 5 pagi, 5.30 pagi sekarang ni. Okay, awal lagi sikit sebab kurang lah jamnya. Jadi korang, aku harap boleh teman aku lah untuk hari ni, supaya kita pergi ke Senawang dengan selamat. Selamat perjalanan pergi dan balik. Aku seorang ni, sebab tu lah aku ajak korang teman. Okay? Esta fala con tormenta. Alhamdulillah. So sekarang aku dah sampai di RNR Air Keruh. So sikit lagi nak sampai ke Senawang. Dah tak jauh. Sekarang pukul 7.20. Aku rasa lebih kurang sejam lagi akan sampai ke sana lah. Dah tak jauh lah, sejam ataupun nak sampai sejam. So kita dulu buang apa yang patut. Apa aku punya rambut ni macam payah nak naik ni depan ni. Aduh. Okay, so kita akan sambung perjalanan kita. Okay. Alhamdulillah, kita dah sampai di Senawang. So sekarang aku nak terus pergi ke destinasi. Dia punya kedai, apa nama kedai dia? SNZ. Lebih kurang macam tu lah. SZM Autopart. Aku pun tak tahu barang apa. Mungkin barang kereta kot. Jadi akan terus ke sana, ambil barang, lepas tu cabut balik. Macam tu. Simple kan kerja. Okay, so aku dah kat depan kedai dia. Dia masih belum buka lagi. Aku tak tahu dia buka aku apa. Sama ada dia buka ataupun tidak hari ni aku pun tak pasti. Sebab semalam aku dah check dia lah. Aku dah bagi tahu kemungkinan sampai pukul 8 lebih ke 9 macam tu. Dan dia kata ngam-ngam lah tu. Sebab dia kata pukul 10 dia nak gerak ke KL. Jadi sekarang aku call aku semua tak dapat. Jangan kena game sudah. Okay, jadi inilah kerja yang macam aku. Apa tadi nama aku punya segmen? Aku pun dah lupa segmen aku. Apa tadi aku pun dah lupa. From highlight to delivery. Ini dahsyat. Buat video sikit boleh bang? Boleh. Nak naik dulu? Boleh? Ya. Sekejap lagi nak ke KL lah bang? Oh, kalau tidak hari ni buka? Oh. Abang jual second punya barang tu? Betul. Memang buat part campuran ni wajarnya. Apa kereta je dia? Buat masa ni dia masuk dalam. Kau nak ambil. Yang itu wajar abang ni. Oh. Oh, sekarang dah campur. Dah habis? Oh, habis. Pukul 5.30 hantar orang rumah kerja dulu, lepas tu terus datang sini. Ada job boleh pas-pasan ni? Boleh, insyaAllah. Tadi saya bagi JS Langkot. JS? Dua di mana tu? Oh, daripada Johor? Dia selalu main Johor KL.
Oh, Dia bagi dia sebab saya tak tahu saya bagi dia. Dia daripada Johor. Dia bagi. Oh, itu lagi. Sebab dia memang ada KL. Oh, patut ah. Teori. Patut ah. Tu dia bagi aku kan. Kalau tidak, kalau satu barang aja tak berani. Oh, dia memang mengalir sana, turun sini dia ambil. Sebab benda saya jual 300 je sebab dia tengok. Ni? Oh, ya. Dia dah sebab 300. Itu pasal dia dah cepat. Dia cakap abang kejap bang, JS tu tangkap call lah dia. Abang mak saya dah jumpa transport dia. Dia takut dia takut orang lain ambil. Oh, memang selalu abang ada hantar. Masuk campur-campur lah. Oh. Jadi bawa ambil wajah bodi bang. Next ni masuk wira. Yang satu. Boleh ambil akad. Akad tinggi kan dah tak boleh main sekarang. Oh, dah tak boleh main. Main habis biji kita. Yang berjajan gerak. Macam tu. Memang job ni lah. Hutan ni. Oh. Dulu ada budak, saya tak ada budak lah. Habis abang bawa seorang? Oh, selalu Habis togel seorang? seorang. Habis macam mana nak bawa angkat yang berapa tau? Boleh lah. Mana bekat macam gym ada je. Oh, DJ eh? Mesti. Oh. Tapi nak mentogel seorang. Berapa lama nak habis satu kereta? Kejap je. Oh, kejap je? Satu kereta betul-betul lain 2 hari sajalah. Oh, ya? Kejap. Itu layan lah, layan. Pun tak ada layan masuk saya buka pun time tu sampai kat 10 dia bagi. Balik pukul 6 7. Oh. Saya lama pun. Oh. Biasa betul-betul layan satu kereta 2 hari sajalah. Tapi memang abang ambil sebiji lah. Sebelum ni ambil akad. Akad pun sebiji juga cuma akad dah tinggi kan. Harga dia? Dah tak boleh buat lah. Tak ada untung lah kalau beli. Ya tak ada sebab abang kerja tinggi. Dah akad ibu sekali pun dah 40 lebih tau. Tak boleh main lah. Gila lah buat orang. Hari ni kan saya dapat 100 lebih. Kalau bengkel macam ni kita tak ada pemasangan. Betul. Jual saja dia kerja senang. Iman sampai dah bagi 100 tak ikut. 100 gaji tak ikut? Tak ikut. Garut lah. Ui, bagus. Iman kan. Kerja tak reti. Macam-macam tak. Ada bagi 100 tak ikut. Garut lah tak. Aduh, pening sangat. Generasi baru ni. Gen Z. Gen Z betul juga. Tu yang payah tu orang ni. Ramai slow. Tahun ni betul slow. Kalau tengah tahun lepas nak slow. Betul. Slow kan. Harga semua kedai naik. Kalau kita awal pun itulah sunyi. Baik saya ingat seat tu dekat satu. Ada tak ingat? Saya ingat pun dah lewat semalam. Abang cek pukul 12? Abang dah tidur sebab pukul 3 tu. Abang tak tidur lagi pukul 3? Belum. Abang gelap kejap ni. Sebab semalam customer ambil sampai 10 lebih. Oh iya ke? Sebab saya buka pun time tak tentu. Jadi kalau orang ambil barang pun kadang orang ambil lepas waktu kerja. Betul. Lagi yang agak kurang ajar lepas waktu orang lepak boleh tak ambil. Kita menunggu lepak kan kedua dan kedua nak ambil barang. Lelaki sakit. Sakit sikit lah tapi boleh. Kena layan lah. Tidak macam mana kan? Itu kalau hari buka kereta memang out awal lah. Awal. Waktu dah settle barang dah susun apa semua. Customer nak collect tak ada masalah. Dah buka pun lambat lah. Bila on call dia buka. Okey, Alhamdulillah kita dah pun settle loading barang. Macam korang nampak tadi, seat kereta berada ni dia jual second hand punya barang lah. Okey, untuk kereta-kereta. Dia kata sebelum ni kereta Proton je dia buat. Apa kan buat aku ni? Dan sekarang dia buat kereta campur-campur lah. Ada Honda apa semua, yang macam tadi dia cakap lah kan. Okay, so sekarang kita nak terus gerak balik ke Keluang. Okey, sekarang pukul 9.30. Semoga perjalanan balik selamat. Okey. Ngantuk. Matahari dah terpecah kan, dia jadi ngantuk. Okay, sekarang aku ada kat R&R Pedas Linggi. Ngantuk weh, jadi mengantuk lah. Jadi aku nak basuh muka je sebenarnya kat sini. Sekarang pukul 10, sambungan pula pukul 10. Jadi kita berehat sekejap, berehat seketika. Keluar jam, mampus jam Aduh, asal bala mat. Jam, pedor je lah. Tak tahulah sempat ke tak tengah hari ni sampai Keluang. Bisa. 2 hours later. Alhamdulillah akhirnya sampai di Keluang. Belum Keluang lagi. Di Aitam. Di Aitam. So sikit lagi kita dah nak sampai ke Keluang dan terus hantarlah barang ni. Dah tak jauh dah. Alhamdulillah. Hai. Ngabak bai mata. Tak jauh pun. Jauh lah juga. Jauh ke tak jauh ni? Tapi ngabak kat mata. Sikit lagi. 75 years later. Alhamdulillah sampai Keluang. Akhirnya sampai Keluang. Tak lama pun kan. Sekejap je. Okay. So sekejap lagi aku dah nak sampai ke rumah ni lah. Rumah owner barang tadi tu. Nak loading bawa turun. Dan lepas tu mission kita complete untuk hari ni. Dan juga video yang ini. Okay, so sampai sini saja kita punya video untuk kali ni. Cuci mata sikit. Mau nampak lain kan. Jadi seperti biasa, korang jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel AE Vlog. Okay, tu memang memerlukan bantuan korang lah untuk share ke apa ke kan, untuk tengok. Sebab aku memerlukan 4,000 jam tontonan daripada korang semua di YouTube. Benda tu agak merumitkan sebenarnya untuk kita dapatkan benda tu. Jadi tanpa korang
aku tak boleh buat apa-apa. Dan thank you kepada korang yang mana dah support channel ni. Okay, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Sebab kebanyakannya orang yang tengok dia tak tekan pun button subscribe. Tolonglah tekan, kan? Support sikit, free je benda tu. Okay, kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.